Assalamualaikum dan selamat sejahtera rakyat Malaysia. Saya diberitahu Presiden PAS menyatakan selama beliau berpolitik, belum pernah ada sejarah beliau ditipu dan penipuan tersebut didokumenkan untuk menipu lebih ramai orang. Saudara dan saudari, begitulah pandangan yang diberikan berkaitan surat Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengatakan bahawa selepas pertemuan di rumah beliau sebelum ini, Parti PAS bersetuju untuk memansuhkan jawatan pengurusi Perikatan Nasional dan melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi Majlis Presiden Perikatan Nasional. Saudara dan saudari, ramai orang pelik kenapa semasa di UK Tan Sri Muhyiddin Yassin rela hati melepaskan jawatan sebagai pengurusi Perikatan Nasional dan apabila kembali ke Malaysia pendirian tersebut terus berubah. Ini membuktikan bahawa pengaruh orang sekeliling Tan Sri Muhyiddin Yassin sangat kuat hingga boleh menggugat keputusan beliau. Seorang ketua yang keputusannya ditentukan oleh orang sekeliling tidak layak lagi memimpin sesuatu organisasi di mana beliau tidak ada pendirian sendiri, malah dilihat lemah dalam menentukan sesuatu perkara. Saudara dan saudari, sikap yang ditonjolkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin menyebabkan ramai di antara golongan orang muda berpendapat bahawa Perikatan Nasional gagal untuk diremajakan, malah lebih cenderung kepada mengekalkan dinosaur-dinosaur politik demi jaminan kuasa dan kedudukan segelintir pihak. Perkara ini adalah tidak baik kerana peratusan pengundi pada pilihan raya umum ke-16 kelak majoritinya adalah dari kumpulan orang muda. Saudara dan saudari, bukan itu sahaja, hari ini kita lihat Mursyidul Am PAS Ustaz Hasim Jashin mencadangkan agar PAS bergerak secara solo bagi menghadapi pilihan raya umum ke-16 jika gagal menyelesaikan konflik dalaman Perikatan Nasional. Semua orang tahu bahawa kekuatan politik pembangkang terletak kepada kekuatan gabungan Bersatu dan PAS untuk memenangi pilihan raya umum ke-16 kelak. Begitu juga pilihan raya Negeri Melaka dan Johor. Perpecahan di antara Parti Bersatu dan PAS akan menguntungkan pihak Pakatan Harapan kerana undi Melayu berpecah dan undi bukan Melayu akan kekal solid menyokong mereka. Perkara ini menyebabkan walaupun awasan 60 ke 70% majoriti Melayu masih boleh dimenangi oleh Pakatan Harapan kerana peratusan undi Melayu berpecah di mana mereka hanya memerlukan sokongan 20 ke 30% undi Melayu, di mana perkara itu tidak mustahil kerana UMNO bersama-sama dengan mereka. Saudara dan saudari, sejak ditubuhkan Perikatan Nasional tiada masalah, di mana semua sedia maklum bahawa masalah dalam Perikatan Nasional ini berlaku apabila Azmin Ali dilantik sebagai Setiausaha Agung Bersatu dan Tun Faisal sebagai Ketua Penerangan Bersatu. Mereka-mereka inilah punca kepada pembelahan dan perpecahan. Bukan sahaja Bersatu, malah di peringkat Perikatan Nasional. Jika dilihat, Azmin Ali ini mempunyai pelbagai skandal dan yang paling famous adalah isu video sandakan yang masih tiada sebarang tindakan ataupun siasatan yang telus berkaitan dengan isu tersebut. Walaupun bertukar kerajaan, kes Azmin Ali masih di bawah meja. Sudah tentu perkara ini menjadi pertanyaan bagi rakyat Malaysia bagaimana boleh berlaku. Saudara dan saudari, bagi saya perkara ini tidak pelik kerana Azmin Ali adalah orang terkanan Anwar Ibrahim dan bekas timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat. Sudah pasti ada rundingan bagi mendiamkan kes beliau dengan syarat Parti Perikatan Nasional perlu lemah dan Anwar Ibrahim boleh mengekalkan diri menjadi Perdana Menteri bagi penggal yang berikutnya. Begitu jugalah dengan Tun Faisal, di mana semua sedia maklum bahawa Tun Faisal ini sudah berada di jalan buntu dalam kerjaya berpolitik beliau. Tun Faisal tidak mungkin akan diterima oleh parti lamanya iaitu UMNO ataupun Parti PAS. Malah Tun Faisal ini juga ditolak oleh bekas-bekas ahli UMNO di dalam Bersatu. Maka beliau tiada jalan lain selain menjadi anjing belaan Azmin Ali dan menyalak mengikut arahan Azmin Ali. Jika dilihat, Tun Faisal inilah punca kepada kebencian ahli PAS dan Bersatu kepada Muhyiddin Yassin, di mana peratusan besar beliau diserang bertubi-tubi dan ditolak oleh akar umbi kerana sikap Tun Faisal
yang sering mencari masalah dengan semua orang. Saudara dan saudari, ada juga orang yang mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin ingin kekal sebagai Presiden Bersatu dan pengurusi Perikatan Nasional kerana beliau ingin menyelamatkan diri sendiri dan menantu beliau. Ada yang mengatakan Tan Sri Muhyiddin Yassin melihat nasib Najib Razak yang melepaskan jawatan sebagai Presiden UMNO dan nasib Zahid Hamidi yang mempertahankan kedudukan beliau sebagai Presiden UMNO hingga berjaya menggunakan jawatan beliau untuk menyucikan diri. Saudara dan saudari, Tan Sri Muhyiddin Yassin lupa bahawa beliaulah yang mencipta nasib untuk dua orang ini, di mana beliau yang mendesak Najib Razak letak jawatan untuk memberi laluan kepada beliau menjadi Presiden UMNO, dan beliau jugalah yang menekan Zahid Hamidi hingga terpaksa bekerjasama dengan PKR dan DAP. Sekarang apa yang beliau lakukan kepada orang lain kini menjadi kifarah kepada diri beliau sendiri. Saudara dan saudari, semua ini berlaku kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin terlalu akur dan mengikut kehendak orang di sekelilingnya. Hingga sekarang dia hilang kawan-kawan untuk membantu dan menyelamatkan diri beliau. Saudara dan saudari, di akhirnya saya melihat tidak lama lagi PAS dan Bersatu akan berpecah kerana mengenali Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya yakin dan percaya beliau tidak akan menerima pelantikan orang lain sebagai pengurusi Perikatan Nasional. Malah beliau tidak akan sesekali meletakkan jawatan sebagai Presiden Bersatu. Pandangan saya, kelompok Azmin Ali akan mendorong Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk kembali bekerjasama dengan Pakatan Harapan, dan kemungkinan besar perkara ini akan berlaku. Tiada apa lagi yang kita boleh harapkan cuma di akhir usia dari seorang yang mulia Tan Sri Muhyiddin Yassin akan dicerca dan dihina oleh seluruh rakyat Malaysia. Itulah yang kita sangat sedih. Apakah respon rakyat Malaysia?